Hai guys, selamat datang ke Lens Arcade Studios. Dan hari ini kita tengok lens Helios 44M7. Baik, hari ni kita akan shoot pakai lens ni on our camera Fujifilm X-T4. Sekarang ni kita pakai adapter micro four two lah. So ni Fujifilm micro four two punya adapter kepada X mount lah. Nampak kan besar kan. So sebab ni manual lens, dia tak ada apa-apa connector, just untuk adapt kat lens ni je. And then kita akan pakai ni lah, VND kecil ni. So VND ni untuk kurangkan light sebab kita shoot kat outdoor sekarang, so matahari agak kuat. Alright, jom. Nak cerita sikit pasal lens ni asalnya daripada Rusia. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, Jerman ada kamera nak tangkap momen-momen waktu perang lah. Tapi Rusia pun nak juga, so diorang tiru Carl Zeiss punya formula untuk lens. Tu diorang buat ni Helios lens waktu Perang Dunia Kedua. So lens ni memang dah lama, memang mass produced by the Soviet Russia and murah. Aku beli ni kat Carousel 200.5 sekarang. Ni 44M7, ada 44-2, 44M3, 44M, macam-macam lagi lah, banyak version. So ni version diorang yang paling ok sikit lah bandingkan dengan 44-2. So kita nak tengok macam mana performance dia dan apa yang kita boleh capai dengan lens ni. Kita nak shoot tu pokok tipu, saja letak kat situ. So main subject dia kat situ sebab yang ni 58mm f2. So untuk dapat bokeh soul tu, kita gunakan background dia. Background dia background dia nampak pokok-pokok tu lah. So nanti pokok-pokok tu nampak swirly sikit lah. So boleh nampak alright, so ni subjek kita, pinecone ni lah. So nak ambil daripada low angle. So kita tengok dia punya bokeh dia dari situ. So sekarang kita nak cari bokeh yang di mana cahaya matahari tu dia tembus in between daun-daun tu lah. So, kita boleh dapat swirly bokeh tu dekat atas sana. Jom. That you